Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita di channel KTV Dekat di Hati. Bersama saya Muhammad Hakim Hakimi bin Muhammad Afzan. Sempena sambutan bulan Muharram 1448 Hijrah, pihak sekolah dengan usaha-sama dengan pihak PIBG SK Keruak telah mengadakan kacau bubur Ashura pada tahun ini. Jom kita saksikan. Pada tahun ini, pihak sekolah menyediakan 4 kawah bubur Ashura untuk diagihkan kepada semua murid dan warga Kerubes. Program tahunan kendalian panitia pendidikan Islam ini dimulakan dengan perancangan dan mesyuarat pihak sekolah bersama pihak PIBG SK Keruak. Dari penyediaan bajet, penyediaan peralatan hinggalah kepada proses penyediaan bahan. Kesemuanya dilakukan dengan teliti bagi memastikan kelancaran program. Antara objektif program kacau bubur Ashura ini diadakan sebagai salah satu kaedah menghayati bulan Muharram, memupuk semangat kerjasama serta ukhuwah di samping mewujudkan budaya gotong royong di kalangan warga sekolah, pihak PIBG dan komuniti. Selain itu, nilai prihatin turut disemai melalui pengagihan bubur Ashura kepada warga sekolah. Setiap kawah diketuai seorang ketua kawah yang akan menyelaras proses dari fasa awal menjerang air, memasukkan bahan-bahan dan mengacau bergila-gila hingga bubur Ashura masak. Keseluruhan proses ini biasanya mengambil masa sekitar 8 jam. Seterusnya, bubur Ashura ini akan diisikan di dalam bekas-bekas untuk proses pengagihan. Saya sempat menemui buat Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Azman bin Ismail di lokasi. Saya sekarang bersama Tuan Guru Besar SK Keruak, Cikgu Muhammad Azman bin Ismail. Satu soalan Cikgu, bagaimana Cikgu melihat kemeriahan sambutan program kacau surah sekolah kita pada tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini sambutan program Majlis Kacau Surah ataupun Mahijrah kita pada tahun ini mendapat sambutan daripada semua pihak, terutama sekali pihak sekolah, kaki tangan guru, kaki tangan serta penglibatan jawatankuasa PIBG serta masyarakat setempat yang sama-sama membantu untuk menjayakan program kita pada tahun ini. Soalan akhir Cikgu, apa ucapan yang ingin Cikgu sampaikan kepada semua yang menjayakan program kacau surah tahun ini? Saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih mengucapkan ribuan tahniah kepada jawatankuasa pengelola dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang melibatkan program kita pada kali ini. Okey, terima kasih Cikgu.